Assalamualaikum, salam sejahtera ya, salam kuasa ketiga. Jadi untuk sekian lama saya telah bercerita berkenaan dengan penolakan Melayu Islam terhadap PAS dan dengan media sosial yang dikawal oleh ataupun conquer lah orang kata oleh Perikatan Nasional, sama ada secara terus atau secara tidak langsung, sebab ada penyokong, ada orang taksub ke apa, itu tak penting, tapi naratif media sosial ni berat kepada Perikatan Nasional, jadi ianya seolah-olah dikawal oleh persekitaran pembangkang. Jadi mereka memainkan naratif regi ni dia spin. Realitinya saya dah jelaskan dan sebentar lagi saya akan ringkaskan. PAS atau Perikatan Nasional lama memang dah hilang sokongan banyak Melayu Islam. Mungkin dulu mereka tolak UMNO, pada PRU 15 mereka beralih sementara ke Perikatan Nasional, banyaknya sudah kembali kepada UMNO. So, ini saya ringkaskanlah sebelum saya sambung. Ianya disebabkan kita lihat PRN Johor, PRN Negeri Sembilan. Kalau awak longgok bersama dua keputusan ni, awak boleh lihat nombor satu, UMNO tak perlu PAS. Okay. Di kawasan yang UMNO bertanding dengan PAS, kalau awak banding keputusan 2023 masa ada gelombang hijau, dan kemudian awak banding keputusan 2026 ya, di Johor ya, saya cerita di Johor, awak lihat PAS hilang sokongan Melayu kepada UMNO. So ini menunjukkan UMNO tidak memerlukan PAS. Orang Melayu memang memilih untuk sokong UMNO berbanding PAS, dan gelombang hijau tidak wujud. Di Negeri Sembilan pula, UMNO telah memutuskan barisan akan bertanding sejumlah kerusi tertentu, di mana dari kerusi itu UMNO yakin barisan boleh menang dengan majoriti atau dengan jumlah yang kerusi yang selesa. Selebihnya UMNO memang nak bertanding, tapi oleh kerana kerusi-kerusi itu bukan jadi tumpuan utama barisan, jadi dia terbuka. Okey, tak apa kalau PAS nak bertanding atau Perikatan nak bertanding, kita tidak akan bertembung di situ. Jadi tujuannya untuk lihat jika barisan tidak bertembung dengan PAS, apakah pencapaian PAS. Keputusannya di Negeri Sembilan, Perikatan Nasional yang asal, sebab bila kita cerita Perikatan Nasional, wawasan dia buat kali pertama dia muncul sebagai calon-calon di Negeri Sembilan bawah tiket perikatan. Jadi kita tolak wawasan perikatan yang asas sebenarnya jatuh daripada 5 kerusi kepada 4 kerusi. Kemudian bila kita ambil kira wawasan, perikatan naiklah daripada 5 kerusi kepada 7 kerusi. 7 kerusi. Ini atas kekuatan wawasan yang dapat 3 kerusi. Jadi sekali lagi, jika kita lihat PRN Johor dengan Negeri Sembilan, kita nampak bila ada bersatu, orang Melayu tak boleh terima. Tapi bila ada wawasan, orang Melayu boleh terima. Dan awak lihat benda ni menunjukkan wawasan ada satu kekuatan yang menjadi kekuatan tambahan kepada perikatan. Okay? So itu telah diuji. Now, perikatan PAS ni, dia dari dulu dia pergi cerita kat semua orang, ini kerjasama. Ini bukan kerjasama. Saya dah berulang kali beritahu ini bukan kerjasama, sebab UMNO tidak perlukan PAS. Itu sudah terbukti. Melayu sokong UMNO. Itu sudah terbukti. Jadi, tapi PAS ni dia cerita kerjasama. Sebenarnya PAS terdesak. Dia yang pergi pujuk UMNO untuk kerjasama. UMNO tolak di Johor. Di Johor sebenarnya UMNO tolak. Di Negeri Sembilan pun UMNO tolak. Tapi kerusi-kerusi yang tidak menjadi keutamaan, dia kata okey, tak apa, kita tak akan bertanding di sana, kita lihat pencapaian perikatan macam mana. Itu bukan kerjasama, itu persefahaman. Maknanya UMNO pentingkan kerusi-kerusi Barisan Nasional dahulu. Apa yang kita mahu, kita congak dulu, kita kira dulu, kita putuskan dulu. Selebihnya
yang tak jadi tumpuan utama kita, kita pertimbangkan. Kita tak bertanding di situ, kita biar PAS bertanding. Kita lihat macam mana. Itu persefahaman, bukan kerjasama. Kalau kerjasama, maknanya sebelum UMNO memikirkan kerusi mana dia nak bertanding, dia bincang dengan PAS. Okey, kita memang nak kerjasama. Esok kalau menang, kita nak bentuk kerajaan. Jadi, kita lihat kerusi macam mana kita bahagikan, itu kerjasama. Strategi macam mana, hala tuju macam mana, itu kerjasama. Ini bukan kerjasama. Barisan Nasional nak meningkat. Dia dah tahu sokongan Melayu dengan dia. Dia nak meningkat, dia nak tingkatkan jumlah kerusi dia di peringkat negeri dan di peringkat persekutuan. Kalau di peringkat persekutuan PRU 16, saya jangka barisan memang akan mencecah 50, silap Ribulan mencecah 60 lebih kerusi. Kalau ada kejutan sampai 70 pun saya tak terkejut lah. Tapi memang saya rasa boleh cecah 60 kerusi. Banyaknya akan datang daripada perikatan. So barisan akan buat congakan, mesti dia akan menumpuk, dia mahu kerusi-kerusi tertentu dari perikatan pada PRU 16. Mesti, sebab dia nak meningkat. So bila dia dah ambil kerusi-kerusi yang dia nak, baru yang selebihnya yang bukan jadi tumpuan, dia fikirlah, patutkah kita letak calon atau tak apa kita bagi can dekat perikatan. Itu persefahaman. So PAS telah memberi maklumat yang tidak tepat. Dia sentiasa menekankan kerjasama tidak wujud. Zahid pun dah beritahu kerjasama tidak wujud. Sampai hari ini UMNO duk cerita babak pengkhianatan UMNO, pengkhianatan PAS pada Muafakat Nasional baru ni. Semalam ke apa dia cerita. So dia tidak yakin dengan PAS, tidak ada kerjasama rasmi. Ini cerita PAS je. Sebab itu awak dengar dulu Zahid kata, bukan semua yang Hadi kata awak harus terima macam tu je. Secara tidak langsung dia kata banyak tak betul. Okey. So dia bukan kerjasama, dia persefahaman. So sekarang PAS sedang berdepan dengan realiti. Dia akan menemui jalan buntu di Melaka. Barisan Nasional nak 21 kerusi dia. Selebihnya tu kita boleh pertimbangkanlah, kita tak bertanding, biar PAS ke Wawasan ke bertanding. Itu persefahaman. Tapi yang pokoknya barisan hendak meningkat. Dia tahu sokongan Melayu dengan dia. Sebab gelombang biru bukannya gelombang perikatan dan barisan. Gelombang biru ialah gelombang barisan. So, dia nak meningkat. Dia ambil lah kerusi-kerusi yang dia nak. Kemudian awak lihat di Perlis. Di Perlis, siap dengan barisan Perlis dah beritahu. Peringkat parlimen, persekutuan maupun negeri, kita tidak mahu ada kerjasama dengan siapa ke PAS ke, kita hendak solo. Dan benda tu akan berlaku di negeri-negeri lain. Percayalah. Okey, di negeri-negeri tertentu mungkin mereka setuju adakan persefahaman dengan PAS. Di negeri-negeri lain, termasuk saya jangkalah Terengganu, Kelantan, mereka akan kata tak apa, kita nak pergi solo. So PAS ni, dia jerat diri dia sendiri dengan naratif kononnya ada kerjasama. Sekarang bila dah jelas di Melaka dan Perlis mungkin keadaan akan berubah. Sekarang macam-macam komen PAS buat. Kita kena bertolak ansur, kena pertimbang lah, apalah. Ya, macam-macam naratif dia buat. Seolah-olah UMNO dah bertukar angin lah, apalah kan. Sebenarnya UMNO tak pernah bertukar angin ke, bertukar haluan ke. Dia konsisten dari awal lagi. Dia kata memang tak ada kerjasama rasmi, hanya persefahaman. Yang duk mengada-ngada kononnya ada kerjasama ialah PAS. Ya. So, akhirnya orang beritahu saya, Regi, apa yang awak cerita betul lah dari awal. Ini hanya persefahaman sebab barisan utamakan kerusi-kerusi dia. Dan awak lihat di Melaka. Barisan dah jelaskan dia secara tidak langsung lah. Dia terbuka kerjasama dengan siapa? Even PH. Barisan akan terbuka ada persefahaman dengan sesiapa sahaja asalkan barisan boleh mencapai matlamat dia. Dan matlamat barisan ialah peningkatan pada PRU 16 dan PRN. So kalau dia rasa dia ada persefahaman dengan PH pula,
dan ini boleh membantu menunjukkan peningkatan buat barisan. Dia akan adakan persefahaman dengan PH. Yang beria-ia kononnya ini adalah kerjasama penyatuan Melayu dan sebagainya, ialah PAS. Ya. Okey, di kawasan tertentu bila sesuai, kalau barisan rasa dia, contohnya yang berlaku di Negeri Sembilan, di Johor. Ya, kalau naratif di kawasan itu ialah kerajaan pimpinan Melayu. Ya, dia rasa benda tu adalah sesuai bagi kawasan itu, maka dia di kawasan itu, contohnya di Johor, Negeri Sembilan, dia akan tekankan kita mesti ada kerajaan pimpinan Melayu Islam. Jadi untuk menekankan kerajaan pimpinan Melayu Islam, dia pilih adakan persefahaman dengan Perikatan Nasional. Kalau kawasan tu dia rasa naratif itu tak sesuai, dia tak akan mainkan naratif itu. Kalau dia rasa di kawasan ini, contohnya di Melaka ke mana ke, saya tak tahulah, naratif yang lebih sesuai ni, untuk itu kita kerjasama dengan, bukan, kita ada persefahaman dengan PH, dia adakan persefahaman dengan PH lah. Ya? So ini bukannya satu konsensus Barisan Nasional bahawa kita mesti kerjasama dengan Perikatan Nasional atau PAS demi penyatuan Melayu Islam. Tak ada. Itu bukan objektif menuju PRU 16. Sekarang mungkin orang percayalah kata-kata saya. Okey. So itu saja komen saya. Sehingga kita berjumpa di live seterusnya. Assalamualaikum, salam sejahtera, salam kuasa ketiga.